Hai guys, Assalamualaikum. PMS kata susulan rombakan kabinet. Tolong bagi cadangan kalau ada, kata PM. Okey, benda yang paling aku list Datuk Seri Anwar Ibrahim kena turun. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq pun kena turun. Apa lagi? Ni komen yang ugut wartawan pun kena turun. Lepas tu siapa lagi? Mak Sabu. Maknya pasal Mak Sabu tu nanti aku cerita lagi. Mak Sabu pun kena turun. Lepas tu siapa lagi ya? Kalau ikutkan banyak menteri yang perlu disikirkan. Tak ada yang elok pun. Semuanya buruk lah. Salah satu caranya PMS untuk yang terbaik lah. Okay. Apa kata? Buat pengumuman, bubar parlimen, buat PRU, kempen PRU 15, Perikatan Nasional menang, Perikatan Nasional yang kami alih. Senang kan? Tapi kalau nak tanya akulah, siapa menteri yang patut undur? Banyak sangat. Tapi ini yang ni patut turun. Sebab dia dah gagal. Dan kata apa, dah jual maruah negara kepada Amerika Syarikat. Walaupun ada yang menafikan. Tapi itulah, kena tunggu PRU 16. PRU 16 lah. So, macam mana? Apa pendapat korang? Boleh tu komen. Itu saja. Assalamualaikum.